kerja hari ni. Buka lah ni. Ni buka. Ni plastik ni, ambil plastik ni. Plastik ni 50 sen. Sekilo 50 sen plastik ni. Ni kertas campur. Kertas campur 17 sen. Tu PVC. PVC. Hai semua. Tengah kerja ni. Tengah proses barang-barang terpakai. Kami tengah proses barang-barang terpakai. Macam ni lah kerja. Proses barang-barang terpakai untuk kita semula. Barang terpakai ni kita kutip tempat orang buang. Tempat orang buang kat tempat sampah. Kita kutip balik, kita proses untuk dijual. Macam ni kertas putih. Kertas putih. Kertas campur. Kertas putih ni sekilo 50 sen. Sekilo 50 sen. Kertas campur 17 sen sekilo. Plastik putih ni 50 sen sekilo. Lepas tu besi. Besi dia ikut dia punya grade. Ada grade 1, 2, 3. Ini dalam 60 sen sekilo besi. Plastik kotak 50 sen sekilo. Kotak 50 sen sekilo. Macam ni kotak. Ni kotak. PVC. Ni macam abang ni buat ni PVC. Kita nak asingkan. Ni plastik ni. Kotak. Banyak kotak hari ni. Macam ni lah hari-hari kerja. Kerja kami. Kutip barang-barang terpakai. Kumpul. Lepas tu proses. Asingkan macam kotak saja. Kalau kotak-kotak, besi-besi, plastik-plastik. Esok baru jual. Malam ni kami proses dulu. Dah maghrib dah. Sudah maghrib. Okey, bye. Dah maghrib. Sudah azan maghrib. Bye. Assalamualaikum.